Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dan channel saya. Hari ini 7 Mac 2025 Masehi bersamaan dengan 6 Ramadan 1446 Hijriah. Sekarang ni pukul 6.22 petang. Seperti biasa, video dari report kita untuk hari ini. Anda tadi makan sahur. Lepas berbuka tu saya dah ada keluar tu dia nak beli awak review dah tak ingat. Start ada lah. Lepas ada berbuka tu saya pergi ke mana? Kedai Fikri lah. Lepas berbuka tu dekat lepas Maisah dulu tu tak pergi tarawih kan. Masuk sampai ke kemarin, sejak sampai kemarin tak pergi lagi setakat ni. Tarawih. Solat tarawih tak pergi lagi. Lepas tu saya lepas buka tu saya lepas Maisah tu saya pergi ke Kedai Fikri. Lepas tu udah pergi dia suruh pergi conek. Saya pun beli conek. Lepas tu beli conek tu makan conek tu buat beli topak. Lepas tu ambil lepas tu balik ke rumah. Terus sebelah balik ke rumah. Lepas tu tunggu makan conek tu, tunggu masa untuk duk mai internet ke bos semua tu. Pukul 2 tu saya tidur. 2 pagi saya tidur, bangun pula dah pukul 5 pagi untuk untuk sahur. Lepas makan sahur tu saya pun masih tunggu subuh. Semai subuh tu kemudian saya terus tidur. Tidur dah pukul 6.30 lah. 40 tidur. Lepas tu bangun pula pukul 12.30. Terus mandi bergegas untuk pergi ke masjid lah. Untuk solat fardu Jumaat. Lepas solat fardu Jumaat, pelik-pelik tu singgah makan saya sekejap. Bila tu dalam pukul 4 tu saya balik. Lama juga lah tengok balik. Pukul 4 balik tu terus tidur. Bangun terus tidur tu sudah pukul 4 tu 4 suku saya tidur. Bangun pukul 9. Pas bangun pukul 9 tu terus mandi sembahyang asar. Lepas tu relax sekejap ni. 9.22 ni terus buat video ni. Okey, saya rasa sekadar itu saja untuk sesi video dari report kita. 9.22 ni lah. 9.22 terus buat video. Okey, saya rasa sekadar itu saja untuk sesi video dari report kita untuk hari ini. Nak tubik kat ni. Untuk ni beli berbagai nak pergi ke bazar ke mana ke. Tak tahu lagi, tak ada perancangan lagi. Okey, sekadar itu saja untuk sesi video dari report kita untuk hari ini. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.